Betul ke emas ni kalis inflasi? Sesetengah guru kewangan menganggap emas adalah aset yang kalis hyperinflasi, bukan kalis inflasi. Ramai guru emas berpendapat emas memang kalis inflasi. Inflasi wujud sebab duit kertas tiada nilai sebenar. Nilainya boleh berubah-ubah bila berubahnya dua perkara. Yang pertama, supply of money. Yang kedua, demand of the currency. Jadi, asasnya kenaikan harga barang dalam jangka masa panjang adalah pasti. Bukan disebabkan oleh demand and supply kepada barangan tersebut, tapi sebab nilai duit yang sentiasa merosot. Duit kertas gagal memenuhi fungsi sebenar duit kerana yang pertama, ia tidak mampu menyimpan nilai. Yang kedua, ia tidak mampu menjadi unit pengukur disebabkan nilainya yang sentiasa berubah-ubah. Dan yang ketiga, ia gagal menjadi medium transaksi yang adil sebab nilainya yang berubah-ubah tersebut. Berbeza dengan emas, nilai emas dipegang kukuh oleh berat dan ketulinannya. Simpanlah beribu tahun sekalipun, nilainya akan kekal. Sebagai contoh, nisbah 1 ekor kambing dan 1 dinar emas 4.25 gram ini adalah kekal sejak 1400 tahun yang lalu sehingga sekarang. Dengan emas 1 dinar hari ini, kita masih mampu untuk membeli seekor kambing. Walaupun kambing ada banyak jenis dan saiznya, namun 1 dinar ini masih lagi munasabah ditukarkan dengan seekor kambing. Jadi, dalam situasi ini, berapa peratuskah kadar inflasi kambing sejak 1400 yang dulu berbanding emas? Jawapannya adalah 0%. Dapat sesuatu? Bagi anda yang nak alihkan sebahagian wang fiat dalam bentuk emas seperti ini, boleh terus klik button sign up di bio teacher atau DM teacher untuk teacher bantu sebaiknya. Follow teacher untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.